Beli emas kita cuma menabung. Bila kita menabung, kita guna wang lebihan. Kita nak menabung duit kertas. Kalau kat Malaysia, kita tengok RM. Tapi kita tak adalah tengok perbezaan antara ringgit Malaysia dengan USD baru kita nak menabung emas. Tak perlu semua tu. Kita cuma alihkan duit gaji setiap bulan, masukkan dalam saving untuk kegunaan masa depan. Sama juga macam emas. Kita tak perlu tengok harga emas untuk menabung emas. Antara kesilapan ramai orang nak beli emas, asyik duk tengok harga emas. Akhir sekali duit habis entah ke mana juga. Duit habis, emas keping pun tak ada. End up, kita kekal kosong saving setiap bulan. Jadi, waktu terbaik untuk beli emas cuma ada dua. Yang pertama, waktu kita sudah ada sedikit ilmu. Sebab apa? Kita nak menabung emas. Yang kedua, waktu kita ada duit. Hari ini, dengan public gold RM100 dah boleh menabung emas berketurunan 999. 100 hari ini, kalau kita bawa ke kedai emas, nak beli apa pun tak laku. Tapi dengan public gold, bermula dengan RM100, kita boleh capai tabungan sehingga ada 100 gram yang pertama. Untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan public gold, boleh klik link di bio saya. InsyaAllah saya akan guide tuan-puan mulakan simpanan emas. Design yang future with gold. Pendaftaran adalah percuma.